kali ni saya nak buat kari sardin menggunakan produk Rasaku. Potong 4. Weh, tajam pisau dia. Siapa komen tu cakap pisau tak tajam? Best ni, aku potong tangan hang tengok. Dan kari sardin ni boleh kita perbagaikan jugalah. Kalau tak nak pakai sardin dalam tin, boleh pakai mackerel dalam tin. Jangan pakai tuna. Tuna nanti dia hancur, tak sedap pula. Bawang besar pun kita akan potong juga ataupun kita akan hiris dia nipis-nipis. Alia. Kita pakai lebih kurang dalam 1 ke 2 inci. Bawang putih pun kita akan potong juga. Yeah. Kejap lagi kita akan campurkan air dalam serbuk kari tu. Macam biasalah teknik dia. Kalau kita tak campurkan nanti dia akan jadi anyik, hangus, tak sedap. Agak-agak aja. Untung pergi camping sebenarnya, dia makanan masak tak sedap pun jadi sedap. Tu dia tu cantik. Wow. Baik, nyalakan api. Masukkan minyak kelapa Rasaku. Ya, itu dia. Minyak dia saya pakai lebih sikit lah. Sebab apa? Saya nak menumis yang macam rempah tu biar dia berminyak-minyak nanti. Kalau dia masak, dia minyak-minyak pecah minyak tu. Wow. Baik, jangan terlalu panas sangat. Sebab apa? Kita nak masuk ni dulu. Bau aroma semua akan naik kalau kita masuk halba campur ni. Masuk lebih kurang dalam 1 sudu. Ya, itu dia. Dan kemudian kita masukkan ni dia. Daun kari. Orang Penang panggil karapole. Daun karapole. Nah. Itu makan dia. Ni dia. Bawang putih pula. Bawang besar terlebih dahulu. Bawang putih kemudian. Kita nak tumis sampai dia betul-betul agak-agak garing ataupun bertukar warna tu. Baru kita masukkan bahan yang lain. Dan boleh kita masukkan halia dan juga bawang putih. Warna dia pun menarik. Daun kari pun dah nampak rangup dah macam ni. Oi, rangup ni. Selalu goreng dengan meruku je ni. Boleh masukkan, ni dia. Rempah kari yang telah kita bancur dengan air tadi. Sebab apa saya buat macam ni, tak nak dia hangus. Tu yang kata tadi, minyak tu dah pecah minyak elok lah, nampak dah jadi macam mana tu. Nanti tak? Masukkan kentang. Kalau nak masuk beli, kena masukkan kemudian. Nak letakkan tomato pun boleh, tak ada masalah. Dan juga asam keping, letaklah 2 keping. 1, 2. Mari kita tambah air sikit. Ya, Alhamdulillah kentang pun dah agak empuk. Dan sekarang ni kita nak masukkan ni dia, ikan sardin. 1 ekor. 2 ekor. 3 ekor. Yang ni kita lepas balik. Boleh dia hidup. Tak ada, masukkan semualah. Kuah ni kalau boleh kita letak sikit, jangan buang. Untuk menaikkan lemak, rasa, masam. Lepas tu dia ada juga orang kata nak pekatkan. Ni semua dalam tu. Tengok. Lagu ni boleh makan dah. Tu dia lagu ni Lagu apa? Lagu ikan sardin. Macam ni dah boleh makan dah saudara-saudara. Dan tapi sekarang kita nak letak santan dulu. Kita letak ni dia. Santan kelapa Rasaku. Rasa yang ku rindu. Ni dia kita tuang. Santan kelapa asli Rasaku. Kalau nak banyak boleh tuang banyak. Kalau macam saya ni lebih kurang dalam saya pakai dalam 1 kotak cukup lah. Dan kita pedaskan sikit dengan garam. Ni abang sok bay pakai ni. Hoi, yo. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Macam biasa kena rasa sikit. Tak boleh tahan. Fendi dengan kari. Macam biasalah. Sebab duk sembang kari je tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak dia ada daripada santan kelapa Rasaku tu. Lepas tu dia punya rasa-rasa kari dia tu tak pedas sangat. Cantik, just nice orang kata. Dah siap dah kari ikan sardin. Jangan nak tengok saja, pergi camping lepas tu kena cuba resipi ni. Bagi member-member rasa padan muka mereka. Baru mereka tahu apa tahu masak. Cuba jangan tak cuba.